Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Salam ya pagi untuk semua. Selamat pagi dunia ya. Barisan ya skuadron kuning ya telah bersedia. Inilah dia barisan yang akan terus berjuang berjihad fi sabilillah insya-Allah. Ya, walaupun muka tak apa nak senyum, tak apalah, pagi kan. Pagi-pagi ya, muka ngantuk, agak penat dalam nak menunggu bas ya. Jadi alhamdulillah, apapun ala kulli hal syukur kepada Allah Taala. Tiba masanya untuk kita bergerak keluar menuju ke Mina bagi melaksanakan tarawih pada esok hari. Esok hari pula dah. Hari ni lah kan. Dah hari ni dah 8. Dah 8 dah ya. 8 dah Haji Azmi. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, sabit terus niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku berniat ihram haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ada yang buat haji badal ke? Tak ada. Semua niat haji sendiri ya. Baik. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ayuh, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Syaya. Alhamdulillah. Okey, masuk depan boleh, tengah boleh, belakang boleh. Depan boleh, belakang boleh. Assalamualaikum. Allah Akbar. Okey, duduk tuan-tuan. Duduk. Pagi-pagi ni ya, suara pun tak pernah ada. Okey, masuk ke belakang dulu. Yang mana ada, masuk belakang terus. Isi ruangan belakang dahulu. Beg-beg semua boleh dipangku-pangku. Ya. Ayuh. Ni ada. Boleh masuk belakang dulu tuan-tuan. Okey, duduk terus. Mana ada, masuk. Baik. Ayuh. Boleh Datin? Minta maaf lah ya. Inilah bahnya. Inilah bah yang terbaik yang ada. Ya, Datuk. Tak apa. Tak apa, Datuk duduk dulu. Masuk. Tak apa. Bubuh sini ya. Bubuh kat ruangan jalan. Okey, tak apa. Yang lain masuk terus. Tengok seat. Seat cukup-cukup 48. Okey. Duduk je, duduk. Haji duduk je. Ada barang, tak apa. Yang mana ada tempat duduk ya. Ada lagi seat kosong, ya Allah. Ajar sini je. Duduk. Ya. Yang dah ada seat duduk. Dua sini. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, tuan-tuan, alhamdulillah 48 semua sekali sebut niat ihram haji. Ya, talbiyah tuan-tuan ya. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik lak wal mulk la syarika lak innal hamda wan ni'mata la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ya, jam 3 pagi ya, daripada dalam bas menuju ke Mina untuk bertarwiyah. 3 pagi pada 8 Zulhijjah pada hari ini. Masih lagi belum sampai di Mina. Kita gerak dari 2.30 dan ini dah pukul 3 pagi, dah setengah jam dalam bas. Jalan banyak tutup, banyak roadblock, berpuluh roadblock ya, sampai ke Mina. Laluan ini utama menuju ke Arafah yang sebenarnya, tapi ada ya lingkaran yang keempat yang jadi di situ digunakanlah laluannya untuk menuju ke arah Mina. Banyak jalan tutup, so dia orang pilih jalan yang terbaik lah ya untuk memberikan laluan yang paling cepat untuk jemaah. Tapi tak cepat mana pun sama juga lambatnya, makin jauh kan. Itulah keadaan. Dia tak ada sistem macam Malaysia ya, escort polis apa semua. Cuma bas komersial pun lalu sini. Kenderaan-kenderaan, kereta-kereta orang semua lalu jalan yang sama. Dia tidak ada laluan khas menuju ke Mina tu ya. Jangkanya kena bagilah, kena buat laluan khusus ya. Nampak jemaah ni, ni rasanya Iraq ni, berdiri kat tengah-tengah kan. Masya-Allah. Apalah kita bagi jemaah-jemaah selesa. Ya, saya duduk kat tangga tak apa. Menghadap pintu ya. Dapat duduk pun alhamdulillah, syukur sebab laluan jalan bas menuju ke Mina ni tak tahulah laluan mana dia bawa kan. Dia kata inilah yang paling dekat. Saya kata ni laluan nak menuju Arafah ni, jauh daripada Mina. Ikut dia lah. Sebab laluan ni agak jam dengan bas-bas menuju ke Arafah terus.
kita yang sepatutnya menuju Mina, kita patut jam dan arah bin Daud Shisha aja. Tapi Mina lalu Jamarat belah kanan kita. Jadi sekarang ni semuanya nak menuju ada yang menuju banyak abang menuju ke Arafah ni. Ya. Saudia punya Muzdalifah khemah bagai. Ini mewah ni ya. Package 100,000 ni. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pemandangan Muzdalifah ya. Bas ni dia lalu jauh tapi lapang dah sekarang ni. Pusing. Jadi Muzdalifah kosong, tak ada orang. Terus sana Arafah. Okay, alhamdulillah dah sampai ni. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 4.20 kita gerak ni pukul 2.30, 3.30, 4.20. Wah, 2 jam. Jap, belum. Jap, tunggu diarahkan turun, baru turun. Ya, diarahkan turun, baru turun. Okey. Dah diarahkan turun. Yalah, turun. Yalah. Ikut Azmi. Ya. Okey, jom. La ilaha illallah. Yalah. Baik, la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Tengok belah kiri ya, maktab 69 ya. Masuk sini. Ni 69 tu. Ya, Kesawan Sitin. Masuk kiri. Ya. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik. Kembar umrah. Terus itu. Labbaik la syari. Woi, subuh-subuh aiskrim. Masya Allah. Aiskrim. Allah Taala. Welcome. Aiskrim sabah. Kembar akhir nam. Akhir syai. Ayuh. Kita masuk melalui pintu belakang ni ya. Subhanallah. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Aiskrim boleh ambil je. Air jus boleh ambil je. Air boleh ambil je. Barakallah. Ni pengurusan Nozoli. Terus lagi. Terus. Untuk Nozoli tuan-tuan, nampak dia punya laluan pun berbumbung lah. Beza dengan Al-Masiyah, dengan Masyarik 2 tahun lepas. Laluannya agak panas.
terdedah, ya. Satu lagi Datuk. Satu lagi depan. Bilik air sini Datuk, Laluan bilik air situ. Jadi okey. Corner kanan. Kanan Datuk. Ya, kita tepi tabung haji. Perempuan sama ke? Perempuan belah sana. Anan, ni bawa dia perempuan belakang. Yalah, kembarlah. Dah subuh dah. Ambil uduk belah tepi sini. Okey tuan-tuan, boleh masuk pintu belakang pun boleh, ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Suasana dalam kemah, dapat sofa bed, dapat satu bantal, ya, bantal pun Nozoli, dan juga ni blanket dan bath towel. Dia dah buat vacuum, ya. Jadi kita boleh buka. Ni dia towel Nozoli. Besar tu kan. Tak payah bawa towel dah. Towel dia bagi Nozoli. Dan juga selimut, ya, jebor. Okey lah, insyaAllah. So, biasanya kalau siang panas, menjelang 31 tengah hari, 31 Celsius, sejuk. Selimut baru. Rehat-rehat lah, ya. Muat-muat tilam je lah, ya. Muat-muat tilam je badan ni. Tapi ada tilam, Alhamdulillah. Kalau lepas macam ni juga sempitnya, tapi tilam pun tak ada. Kan? Beza.